Pakatan menang 14. 14. Campur dengan 3 lagi 2 PN, satu muda. 17. Maknanya Barisan Nasional menang 9 aja. Itu gambaran sebenarlah rakyat Malaysia punya. Maksud YB nak kata UMNO kat Johor tak kuat? Bukan masalah tak kuat, dia kuat. Tapi penyokongnya tak ramai. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, pada malam ini kita bersama dalam podcast Apa Khabar? Apa khabar Malaysia? Okey. Khabar baik. Okey, ni partner saya, Anis Safidah, dan saya Amni Jagat akan membawa anda untuk mendekati satu individu yang kita bawa pada malam ini. Okey, inilah panel kita, Ahli Parlimen Seri Gading. Ini bukannya calang manusia ni. Ini Mamat ni memang brutal ni. Okey, kita nak tengok apa malam ni dia punya perbualan dia. Okey. Apa khabar YB? Alhamdulillah sihat. Amni apa khabar? Alhamdulillah YB. Anis okey, sihat. Dari Okay, mana, alhamdulillah. Ni tadi daripada Batu Pahat ni. Oh, okey. Datang pada jauh ni. Betul okey. Kalau jemputan yang tak datang ni sedih juga kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sekarang ni panas sikit. Cuaca panas. Suhu panas. Suhu panas. Apa yang panas tu YB suhu Macam-macam. Macam-macam Okay. Betul Pahat okey YB? Alhamdulillah. Seri Gading pada hari ni nampak pun hujan geme-geme saja. Tapi panas belah petang lah. Kita taklah kata orang panas belah pagi, belah petang hujan. Kalau dulu macam tu. Tapi hari ni Alhamdulillah. Okey, YB. Panas tadi. Panas suhu apa tu? Selain panas cuaca, suhu apa yang panas YB? Okeylah. Dia kalau kita lihat suasana di Johor pada hari ni mungkin orang kata selepas Perlis Negeri Sembilan, lepas Negeri Sembilan ingatkan Melaka, Ubah Johor panas dulu. Panasnya kerana apa? Kerana ada convention Pakatan Harapan kan. Secara tak langsung berlaku kepanasan banyak pihak lah. Mungkin saya pun tak sangka lah bila berucap tu macam terbakar pula kan. Kan. Ada orang yang kepanasan. Orang Johor macam tu Biasanya orang Johor tak macam tu. Saya ni kan cikgu. Sebab tu dalam parlimen pun saya tak segarang seperti orang lain lah. Garang. Tengok isu. Cikgu kena garang. Orang tak boleh takut. Tengok isu ni cikgu dia. display ni. Okey je. Okey YB. Baik. Macam mana asal usul YB menjadi seorang YB? Politik ni. Tadi cikgu kan, cakap cikgu kan? Betul. Macam mana? Dia terjun pula politik YB. Dia kalau tengokkan dari segi latar belakang keluarga lah. Ayah saya seorang guru agama. Cikgu agama sekolah Kerajaan Johor lah. Sekolah agama Johor. Dia merupakan ketua UMNO cawangan. AJK bahagian masa tu Sulaiman Namsah. Dia punya ketua bahagian. Dan pernah kata orang rapat lah dengan Dato' Osman Saad. MB Osman Saad. Dan yang meresmikan cawangan UMNO di tangga rumah saya lah. Osman Saad. Rumah Abah lah. Lahir dekat tangga tu. Jadi apa yang penting maknanya bila saya belajar di sekolah rendah biasalah. Kita balik tengok kadang-kadang bila Himpunan Agung UMNO tu arwah Abah tu bawa beg Himpunan Agung UMNO kan. Jadi kita dah biasa dengan politik, dah tengok kan. Sebab ayah macam tu kan. Ayah tu dah terlibat tahun bila tu dengan politik. Itu daripada tahun kalau kita saya darjah 1 tu tahun 66, darjah 1. 66 jadi 66 tu kita dah tengoklah perkembangan kampung dan juga macam mana UMNO di kampung tu berkembang dan sebagainya. Tunku Abdul Rahman lagi dah. Masa tu kalau 66 Tun Razak tak? Razak. Aku pun dah lupa lah. Tak perasan pula. Tunku Abdul Rahman tu daripada 13 Mei 57. Kan 69 13 Mei. Bor Razak ambil. Bor Razak ambil betul lah. Tunku Abdul Rahman. First Perdana Menteri mana dah ada lah.
Ialah saya lahir 59. Kan dia 57 merdeka. Kan betul lah 69 tu peristiwa 13 Mei kan. Masa tu Tunku Abdul Rahman kan. Ya. Iyalah sempat jumpa lah. Sempat Masa jumpa, Darjah 1 66. Tapi kita mana ingat Darjah 1. Maknanya arwah ayah ni Pelopor lah. Berkawan dan menyokong tuanku kan. Dia memang maknanya daripada dululah. Dan kalau kita tengok di kampung saya dulu pun memang majoritinya UMNO. kawan kita lah tu. Kenapa tak daripada awal YB join politik? Kenapa cikgu dulu? Kenapa tak terus masuk? Dia sebenarnya kalau nak kiranya saya ketua pemuda Cawangan. Kan? Kisahnya lah. Dia tak pernah cerita Tak ni. pernah tahu. Jadi bila habis belajar di UPM, sebelum tu saya di sekolah kampung lah, sekolah Pek Jawa, sekolah menengah Raja Muda. Lepas tu pergi sekolah menengah sains Keluang, sains Johor di Keluang. Sajoha. Sejoha. Lepas tu kawan-kawan semua melanjutkan pelajaran pergi ke universiti. Saya sambung tek tanam di STP. di Datuk Amar Diraja lah. Lepas tu baru masuk masuk UPM. Jadi orang tanya kenapa kau minta jadi perguruan? Ambil guru lah. Betul. Kan tu cerita belakang. Jadi saya kata sebab saya melihat bahawa waktu tu cikgu-cikgu yang mengajar sains, subjek sains khususnya matematik, di kalangan orang Melayu tak ramai. Okey. Dan saya perjuangan kata orang, ialah kita ni keluarga UMNO kan. Perjuangan Melayu tu Melayu lah. Jadi saya kata aku nak jadi cikgu Melayu mengajar matematik. Supaya anak-anak orang Melayu ni Pandai matematik. pandai matematik. Sebab orang selalu sebut budak Melayu ni tak pandai matematik. Akhirnya saya jadi cikgu matematik tambahan, matematik moden, Semangat nak fizik bangun. dan kimia. Semangat nak bangunkan anak bangsa Kita Daripada muda daripada muda remaja, dan saya daripada dulu kan bila sebut cerita cowboy lah contohnya kan. Saya suka tengok cerita cowboy Hai tapi Capral. tapi kalau cowboy lawan Indian saya tak nak tengok. Saya tak suka sebab seolah-olahnya dia membuli orang Red Indian. Faham itu maknanya macam mana jiwa kita. Kita tak suka dibuli, kita tak suka Dijajah. zalimi, dijajah tu. Daripada Fighter dulu dah ada lah. jiwa tu ada dalam diri saya. Daripada budak-budak. Kalau cerita cowboy sama-sama cowboy bergaduh suka. Tengok kan. Contohnya Good, Bad and the Ugly kan. Clint Eastwood apa? Clint Eastwood. Tu Chad Bronson. Zaman bila tu? Itu tahun Live and Clean. 70-an. Live and Clean kan? Live and Clean kan? Saya tak wujud Itu lagi. dah. Itulah tu. Tu zaman-zaman tu lah saya suka cowboy tengok. Cowboy. Tak ada topik cowboy Okey. Okey, jadi bila saya masuk perguruan, kawan-kawan tanya, kita daripada sekolah sains kan, apa kau nak jadi cikgu pergi? Saya kata, pertama, saya nak pastikan orang Melayu tidak ketinggalan dalam matematik, dalam sains. Kan? Walaupun mungkin bidang guru tu dia anggap yalah, sedangkan budak aliran sains ni boleh pergi jurutera dan sebagainya kan. Lepas tu pergi yang lain tu lah kalau tak pergi ke doktor pun. Kan saya kedoktoran tu memang tak capai lah tahap tu, tapi kalau pergi lain-lain boleh. Tapi saya lebih minat pada cikgu tu pertama. Yang keduanya berdasarkan pada hadis Rasulullah. Nabi kata apa? Ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan kamu di alam barzah. Anak yang soleh, yang doakan. Salah satunya ilmu lah. Antara satunya Amal jariah. ilmu yang berguna selain pada amal jariah. Amal jariah. Ilmu yang berguna, yang bermanfaat pada manusia. Jadi saya kata aku nak jadi cikgu, nak mengajar murid-murid. Khususnya di kalangan orang Melayu supaya dia minat pada mana kalau saya boleh buat matematik, fizik dan kimia, tu bidang saya. Kenapa dia tak boleh? Saya nak tunjukkan bahawa saya orang Melayu, saya budak kampung, mandi parit dulu masa kecil-kecil, kan berenang apa biasalah. Jadi budak kampung. Kan budak kampung kalau banjir hujan ni memang seronok. Terjun parit je. Rambutan bawah settle lah. Jadi maknanya pada saya kalau kita budak kampung boleh ke situ, kenapa kamu tak boleh? Tu. Semangat tu kuat lah. Tu yang nak bawa Sekejap, untuk baby. Duduk sebut kampung ni. Kampung apa tadi? Nama? Okey, tak juga saya berasal daripada Parit Kasim, Parit Jawa, Muar Johor. Asal orang Muar. Orang Muar ni ramai bijak-bijak tu, jangan tak main. Okey, baby. Okey, Pengalaman
mencabar sebagai seorang guru? Okey, sebagai seorang guru ni antara perkara yang mencabar banyak benda lah. Antara pertama sekali tentang bagaimana kita nak mendisiplinkan anak-anak murid lah. Ada saya kalau nak kiranya bermula daripada sekolah Seri Muar, lepas tu Tun Habab, lepas tu pergi ke Majidi Baru, sekarang ni Said Usid, Said apa nama dia? Di mana tu? Di Majidi, sekolah menengah Majidi. Baru. Okey, ya. Lupa dah Said apa. Akhir kali? Lepas tu pergi ke Taman U, Taman Universiti, Skudai. Dan yang akhirnya di Pencen di English College lah. Isi. MSAB, isi. Isi. Sebagai penolong kanan. Tak boleh naik pangkat kerana dia anggap saya ni bukan orang yang kerajaan. Tu Oh, ya ke? Lagi tengah kerajaan. Kenapa? Okey. Kenapa? Baik. Darah daging apa tiba-tiba melompat pula tu. Daripada mulanya bila saya habis belajar, saya buat diploma dulu, lepas tu saya sambung degree. Buat diploma sains matematik, ada diploma sains matematik fizik masa tu. Lepas tu bila saya sambung degree matematik kimia. Jadi maknanya ada dua bidang lah. Jadi bila saya mengajar di Seri Muar, mula-mula posting di Seri Muar. Kan saya dapat Muar kat Muar, orang kampung. Awal dari kampung. Kebetulan ada keluarga yang kerja dekat kementerian. Okey. Ini kadang-kadang Kabel. laluan kabel lah dipanggil. Daripada dulu dah ada kabel. Daripada dulu Tapi kabel tu untuk kebaikan, bukan apa kan. Tuan bila? Tapi saya menyesal juga. Saya kata kalau saya mengajar luar, saya simpan duit. Bila mengajar kat kampung, dengan budak-budak kampung ni selalu ajak tengok wayang. Alah, kacau. Hindustan pula. Cerita cowboy lah tu dia. Okey. Ada. Jangan Kapitol, dulu kapitol. macam-macam panggung wayang ada. Kan? Okey, betul. Itu cerita tu lah. Baik. Jadi bila berada di sekolah tu, saya berminat dengan nak belajar mendalamkan agama lah. Nak mendalamkan agama. Jadi jumpa seorang sahabat yang cikgu yang lama di situ, yang saya tengok dia pakai kupiah, kadang-kadang pakai songkok. Jadi saya ingat dia ustaz lah. Oh, lebay lah. Kan, saya ingat dia ustaz. Saya pun panggil lah, ustaz. Apa ni, kita macam mana kalau ada kelas-kelas agama, ajak lah. Dia pun ajak. Ajak. Jadi bila pergi tengok-tengok, kumpul-kumpul tengok, semua pakai serban, semua pakai jubah. Aku datang dengan seluar dingri. Naik scrambler kan. Oh, scrambler. Masa kat universiti pakai scrambler. 70-an scrambler kan. Jadi dengarlah dulu. Akhirnya dia cerita politik dalam tu. Pada saya pula, kalau nak belajar agama je lah. Usrah tu? Tu yang namanya usrah. Pertama kali lah masuk dalam tu. Terperangkap. Allah. Jadi Dia mencari ahli tu, dia mencari ahli. Itulah. Jadi bila dah macam tu, dekat 3 bulan juga. Nama cikgu ni Cikgu Sata lah. Cikgu Sata. Dia selama 3 bulan ni, tiap minggu dia akan tanya. Akan dia beritahu. Okey, udah. Jangan lupa malam ni, datang dia beritahu lah tempatnya. Zaman dulu mana ada OIS ada apa kan. Dia beritahu je tempat. Tempat kan. Tempat. 3 bulan saya bagi alasan tak nak pergi. Tak nak pergi. Tak nak pergilah. UMNO lah kan. Kita UMNO. Dia cerita politik, aku dah agak ni orang PAS ni. Jadi saya tak nak pergi lah. Malah lah. Kan? Tapi bila dia ajak tu, dia kata orang istiqomah. Ngajak tu. Dia tak jemu ngajak. Dalam tu, sentuh jiwa. Konsisten tiap-tiap minggu dia beritahu. Lepas besok paginya, bila saya tak pergi tu, besok pagi, dia tanya, kenapa tak datang? Macam-macam alasan lah. Jadi saya pun bagi macam-macam alasan lah. Itu ini. Sampai satu masa tu agaknya nama yang ayah beri ni, Aminul Huda tu kan, benar petunjuk kan. Jadi saya rasa macam, kenapa aku nak berbohong? Kan? Kenapa aku nak berbohong? Amin lah, benar. Jadi semua cakap gini lah Ji, dah tak panggil ustaz dah. Dah tahu dia rupanya dengan bahasa Melayu dengan geografi. Ini arwah dia, tapi baik dia orang baik lah. Jadi dia cakap gini je lah, saya nak belajar agama tapi tak naklah campur-campur politik. Dulu kan UMNO kata gitu, politik suku, agama suku tu kan.
Jadi bila cakap gitu, dia pun ajak saya duduk. Dia waktu yang sama, waktu tu belum ada guru kaunseling, belum ada tau. Jadi dia merangkap guru kaunseling lah. Okey. Jadi bila duduk kat bilik dia tu, dia pun keluarkan Quran. Oh, dia main Quran. Wah, dia keluarkan Dia main Quran. Quran. Dia bagi Quran kat saya, dia suruh saya baca. Oh, okey. Ayat tu sampai sekarang saya ingat. Ayat yang saya baca tu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai berapa ayat lah. Saya baca lah. Dia memang ayat tamrin tu, Abi. Habis saya baca, dia pun kata, okey, berhenti. Pandai kau baca Quran. Dia tak tahu apa aku ni kan cikgu agama. Dia ingat orang UMNO tak baca Quran ni. Dia ingat orang UMNO ni tak pandai baca Quran ke? Dalam hati je cakap. Kan, ingat orang UMNO tak pandai baca Quran. Kan? Bila dia cakap gitu, kita rasa macam apa ni, aksen jugalah. Ingat apa? Ingat aku tak pandai baca Quran ke? Ingat orang UMNO tak baca Quran ke? Belajar agama. Tapi satu soalan dia tanya, ayat yang kau baca tadi ada perkataan yang sebut khalifah, betul tak? Bila sebut macam tu je, saya terus angkat tangan, angkat kaki lah, selender. Itu yang terus ikut dia. Dah Terus terkena. menyertai, Dah terkena tu. terus terperangkap lah. Terus sign jadi ahli PAS. Terus jadi pemuda PAS. Ketua pemuda PAS Bakri pada waktu tu. Terus Bakri? Bakri. Yang sepatutnya aku boleh jadi adun ke sana kan. Pasal Quran tu. Dah ke arah politik. Ya. Okey. Lepas tu masuk PAS. Yalah, daripada UMNO, bila dah faham macam tu kan, bila sebut politik, peringkat awal kan saya kata politik tu tak campur, baca agama ni jangan campur politik lah. Bila dengar ayat wa iskola rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah, mana khalifah tu adalah pemimpin yang ada disebut dalam Quran. Okey. Jadi saya terus nyerah kalah, saya terus ikut PAS. Itulah. Okey. Okey. PAS masa tu siapa presiden? Waktu tu PAS tu waktu presidennya Yusuf Rawah. Oh, Yusuf Rawat. Dah 80-an Yusuf ni. Rawah. Tahun 82. 82. Sebenarnya, ni cerita sebelum tu lah. Tahun 82 tu saya jadi pacar UMNO tu. Oh, ya ke? Pacar UMNO. Pacar UMNO 82. 82 tu saya baru habis belajar. Baru habis belajar. Jadi saya jadi pacar UMNO. Yang lawan pilihan raya waktu tu, calon Barisan Nasional dengan calon PAS. Calon PAS tu, selepas tu jadi kawan lah. Kan? Saya UMNO tu kan. Awal 82 tu pilihan raya. Masa saya nak pangkah tu, gigil tu nak pangkah tu. Ya, aku nak pangkah MCA ke ni? Aku nak pangkah orang ni ke? Rasa berdosa. masa tu MCA. Rasa bersalah lah. Masa tu UMNO dengan PAS lah, bukan UMNO dengan petang, lain tak ada. Masa UMNO lawan PAS je. bukan MCA ke MIC bukan Tak, mana Barisan Nasional lah. Barisan Nasional OBN. Barisan Nasional lawan PAS lah. PAS. Calon Barisan Nasional waktu tu Neo Ipan. Saya ingat Cina. lagi tu. Ingat. Masa MCA kan. Mesti lah Neo Ipan. Tak nak undi Cina Itu yang tu. saya kata gigil tangan nak gigil nak mangap. Tak nak undi Cina. Kan, kononnya tak nak undi Cina lah. Tunggu Melayu doktrin, kan. Kan tadi cerita tadi kan. Pejuang Melayu, pejuang Pejuang Melayu kan. Nak jadi cikgu yang Tapi masalahnya calonnya Cina pula. Tapi calon Cina. Dah pening. Gigil lah. Pangkal gigil ke? Tapi pangkal juga. Jadi saya cerita lepas tu bila saya dah jadi dah masuk PAS, saya cerita dengan kawan calon PAS lah. Dia kata apa bertuah engkau, dia kata. Bertuah engkau calon arwah Muhammad Anang. Oh, alah. Betul Muhammad Anang. Okey. Okey, daripada PAS. Berapa lama dalam PAS? Okey, daripada 82 saya menyertai PAS, terlibat sampailah ke jawatan tertinggi saya. Pesuruhjaya PAS. Masih Negeri dalam Johor. pendidikan time tu sebagai guru. Dah Pesuruhjaya tu dah jadi adun. Dah pencen lah. Ada 2013. 2013. Tapi sebelum pencen tu jawatan tertingginya waktu tu adalah Timbalan Pesuruhjaya 1. Tinggi juga tu. Memanglah nombor 2. Berani lebih time tu. Dia Johor kebetulan kan nak buat. itulah saya punya prinsip, saya pegang gini aja. Dalam satu ayat dalam surah Al-Buruj. Dalam surah Al-Buruj Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak membenci kamu melainkan kerana kamu beriman pada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okay. Jadi
saya sebagai kaki tangan kerajaan, saya buat tanggungjawab saya sebaik mungkin. Kan? Okey. Jadi bila saya buat kerja saya yang terbaik, dia tak ada alasan untuk kata saya tak buat jalan, tak buat kerja. Kan? Dia tak ada alasan untuk menyatakan bahawa saya tak tunaikan tanggungjawab saya. Sebenarnya setengah orang bila dia terlibat dalam politik, dia dengan kerja-kerja asasi dia tu ataupun Terganggu lah. kerja hakiki dia tu, dia Terabai. tak buat. Terabai, Dia terganggu kan. terabai. Dia tinggalkan kerja hakiki dia pergi fokus terlibat dengan politik. Tapi YB dua-dua Tapi saya tak. seimbang. Saya waktu mengajar, waktu dalam sekolah, saya diberikan tanggungjawab sampai kepada peringkat penolong kanan. Di Maktab Sultan Abu Bakar English College. Kan, pada waktu tu cuma tak boleh pergi jadi pengetua. Walaupun saya Ada telah halangan. dihantar ke kursus di luar negeri untuk sekolah kluster, pemimpin sekolah kluster selama 2 bulan kat sana. Maknanya boleh sampailah. Kalau Sampai ikutkan. mana boleh pergi. Kalau nak pergi, kalau katakan warna biru tu dapatlah pengetua. Dia sampai takut itu je. Dia pergi tahap tu je. Itu je. Tapi saya buat yang terbaik lah. yelah. Sebagai guru maknanya apa yang terbaik yang saya ingat lah. Maknanya saya berjaya pertingkatkan pencapaian sekolah. Beberapa sekolah. Kalau contoh di Tun Habab, disiplin sekolah tu antara yang tip-top. Pelajar-pelajarnya pun cemerlang pada waktu tu. Dan antara pelajar yang cemerlang yang saya bawa pernah jadi Timbalan Menteri Undang-Undang. Iaitu YB siapa ni? Hanifah Hamaidin. Itu antara anak murid saya. Itu. Kalau katakan di kalangan pelajar-pelajar yang maknanya yang berjaya, ramai lagi lah kalau nak sebut. Yang jadi NC, Naib Chancellor Universiti dan sebagainya. Daripada guru lah. Daripada sekolah guru tu. lah, pelangap yang Perdana Menteri mengajar. pun yang mengajar. Kan? Yelah. Okey. Jadi itu antara pengalaman. Berani yang lah. YB time tu, maksudnya tengah tu masih mengajar. Tengah duduk hype kan. Johor, Hmm. Suruhjaya PAS. Timbalan. Timbalan kan, time tu Timbalan. Tapi Timbalan. kena berani lah. So saya tak heran lah hari tu dekat convention berani betul nak kuburkan UMNO. Jangan Macam mana diulang. tu? Dia sebab apa? Satu sudut pada saya tu macam saya sebut tadi lah. Dia nak tengok kelemahan saya ataupun kesilapan, kekurangan saya di sekolah, di waktu saya mengajar atau waktu saya mentadbir. Dia tak boleh cari. Sebab saya akan tunjukkan yang terbaik. Kan, peningkatan disiplin daripada sekolah yang agak huara, sekolah yang agak kata orang tak ketat lah, jadi pelajarnya cemerlang dan sebagainya. Peningkatan keputusan SPM, PMR pada waktu tu melonjak. Maknanya Semua repo berlaku. cun lah. Repo cantik. cantik. Tak nak jadi Memang fitnah lah dekat tak ada fitnah. perjuangan. Di pendidikan tu memang mereka tak ada ruang nampak. Melainkan sebab tu saya ditempatkan ke sekolah yang tertua di negeri Johor, English College, untuk bantu pentadbiran di situ, naikkan balik imej Maktab Sultan Abu Bakar. Okey, 2016. Okey. YB sebagai Adun Ya. Farid Yani. Waktu tu Adun atas tiket Pas lah. pas. 2013. 2013 pas. ya. Lepas tu 2016 berlaku satu 15. peristiwa. 2015. Peristiwa di mana tubuhnya Bati Amanah. Ya. YB ke Amanah. Ya. Betul? Seberang ke Amanah. Kenapa YB? Baik. Dia suasana pada waktu tu kalau kita lihat, dia macam ada satu kumpulan yang cuba mengenepikan. Mengenepikan kepimpinan yang dianggap moderate dalam PAS. Kepimpinan yang moderate ni maknanya kepimpinan yang membawa hala tuju lebih, kata orang yang inklusif lah. Inklusif maknanya boleh melibatkan semua pihak. Sebab pada waktu tu kalau kita lihat zaman Tugu Guru Aziz, zaman Ustaz Padino, yang kita istilah kita pass for all. Saya ingat lagi masa saya bertanding kali pertama 2013, di mana Tugu Guru Aziz datang. Datang ke Dun saya bertanding, Farid Yani, dan dia berceramah. Sambutan daripada malam, sedangkan ceramah tu bukan waktu malam. Tengah hari pukul 2, lepas sembahyang Zuhur. Depan masjid.
Kita buat depan masjid lepas Zuhur. Jadi Tok Guru datang di masjid Parit Besar tu. Orang yang menunggu tu pelbagai kaum, pelbagai agama. Oh, pelik lah. Jadi pelik lah. Memang Satu kepelikan jadi lah. satu kepelikan. Dia pakai serban, dia jubah, lepas tu Cina tunggu. Orang Cina tunggu, bukan sekadar orang tua tu, amonya yang orang tua nyonya dan sebagainya. Kan? Apik ni datang. Sebab apa dia nak dengar susuk tubuh badan Tok Guru Nak Aziz yang boleh menerima. Hebat ya. Itu. Dan itu yang dikatakan pasport Allah. Jadi bila orang ni boleh terima dengar, dan tempat saya bertanding tu kan tak pernah menang. Pembangkang tak pernah menang. Betul. Di situ. Jadi bila dia berceramah tu memang ramai lah. Itu satu benda yang kata orang pendekatan yang tu. Tapi apabila sampai kepada presiden yang berubah daripada Ustaz Padir, Ustaz Padir Noh kepada orang lain, dan Tok Guru Nak Aziz pun dah tak ada, maka pandangan pada punya pendekatan kepada pasport all tu dah berubah. Dia punya tune tu dah berubah. Dan dia macam kapal ubah haluan lah. Ada Kapal bila laluan. kapten tu dah orang lain dia punya hala tuju tu dah berbeza. Jadi Map dia lain. dia cuba nak ketepikan kita kumpulan yang dianggap apa moderate ini. Moderate ni bukan makna kita boleh terima sebab segala-galanya. Kita masih lagi kata orang letakkan Islam tu sebagai cara hidup kita, way of life kan. Masa tu jawatan dalam PAS Pesuruhjaya. Masa tu saya Pesuruhjaya PAS Negeri Johor. Pesuruhjaya ni adalah yang tertinggi di Johor kan? Ya, betul. Yang tertinggi. Tertinggi di Johor. Lepas tu keluar. Keluar dan apabila kita ni kebetulan pula di Johor ni, kalau kita ingat, saya ingatkan pada semualah bahawa yang menganggotai PAS tu latar belakangnya adalah keluarga UMNO dulu. Kan, keluarga UMNO dulu. Di Johor lah terutamanya. Di Johor lah terutamanya lah. Sebahagian besarnya adalah keluarga daripada keluarga UMNO. Sebab tu ada di kalangan kawan-kawan kita yang menyatakan dulu bila orang kata sembahyang belakang UMNO tak sah pun sekali. Kita pening juga fikirkan. Sebab bapa aku pun cikgu agama. Kan? Jadi belajar kita, Quran sebab tu Johor dia tak ada konsep tu tak terjejas. Tak tekan sangat. Kita tak tekankan sebab kita tahu keluarga kita daripada latar belakang UMNO. Takkan kita nak kata apa kat dia. Maknanya moderate ni sesuai di Johor kan? Sesuai tu di Johor. Pendekatan tu. Masa tu ahli Dewan Undangan Negeri. Ya. Satu-satunya amanah. Dia ada 4 orang. 4 PAS. 4 PAS. Lepas tu yang pergi seorang je lah. Seorang je kan? Okey. Maknanya seorang lah amanah kat situ. Satulah amanah. Berani betul dia. Macam mana? Nak berhadapan apa tu satu hal lah. Masa tu nak berhadapan dengan Khalid Nordin. Ya, betul. Khalid Nordin punya kepimpinan. Menteri Besar. Macam mana tu, Baby? Kita ginilah. Tu sebab pada saya sebenarnya perkembangan politik di Johor ni, dia kata orang perkembangan yang rakyat Johor ni dia cerdik. Dia cerdik, dia bijak. Dan dia membaca politik tu dia lebih terbuka. Terutamanya bagi mereka yang dah keluar daripada kampung, keluar daripada yang telah belajar kan sebagainya. Walaupun ada sebagainya memang masih ke kalangan UMNO lah, mungkin kerana keluarga dan sebagainya. Tapi pendedahan tadi, oleh kerana pendedahan yang lebih terbuka dan dia dengan percampuran yang mereka dapat, jadi mereka boleh melihat. Dan mereka ni merupakan orang yang kritis dan orang yang bukan, dia orang kata bukan sekadar idealism sahaja, tetapi juga dia merupakan orang yang ada konsep untuk melihat tentang Johor ni perlu lebih ke depan, maju ke depan. Itu sebab bila kita, saya sebagai waktu tu walaupun diminta oleh kawan-kawan DAP waktu tu untuk jadi ketua pembangkang, saya kata tak nak lah, sebab saya seorang yang Melayu kan, yang dalam grup ni, sebab tiga lagi masih PAS kan. Masa tu dia orang ni duduk sebagai bebas lah. Bebas tak, samalah pembangkang juga. Pembangkang juga. Masih lain pembangkang lah, sama-sama pembangkang. Masa tu dah ada Pakatan Harapan belum? Apa tu lah. Pakatan Dah ada Harapan Pakatan Harapan lah. Dah turun Pakatan Harapan. Kan asalnya Pakatan Rakyat. Ya. Asalnya Pakatan Rakyat. Jadi Pakatan Harapan. Di zaman itu juga si Jorak tu siapa? Syarudin Syarudin dia lompat juga kan? Dia besar keluar, dia bersatu. Dia pergi bersatu kan? Bebas lah. Dia macam bebas lah. Tu.
Jadi bila macam tu, jadi saya pun ambil pendekatan, kita tunjukkan kerja buat di peringkat DUN lah. Di peringkat DUN apa yang kita buat, kita bantu rakyat walaupun sebagai pembangkang. Tu. YB, pengalaman YB 2 kali berada di tempat tertinggi. Sebagai satu, Pesuruhjaya PAS. Kedua, pengurusi amanah. Ya. Semua level negeri. Tak semua orang boleh buat profil macam tu. Kan? Ya. Memang cantik lah profil tu. Jadi dalam YB bawa saya panggil bahtera lah kan, kapal kan, amanah. Macam mana YB membezakan? Sebab sekarang ni isu yang kita lihat, amanah dan PAS ni dilihat sama, tak banyak beza. Cabarannya tu macam mana? Macam mana YB boleh bezakan, dan apa pendekatan YB untuk memastikan amanah dan PAS tu berbeza walaupun orangnya sama? Okey. Baik, betul. Daripada sudut tu, yang kalau kita lihat bahawa macam saya sebut tadilah, PAS for all. Tapi apabila berlaku perpecahan di mana PAS menolak kerjasama dengan rakan kongsinya peringkat Pakatan Rakyat, iaitu DAP. Yang satu masa disokong DAP. Lepas tu dia cerai tapi yang duduk dalam kerajaan Pulau Pinang dan Selangor dia tak nak keluar. Sampai bubar. Kan? Itu cerita dia lah. Tapi pada saya, apabila kita mempunyai satu pandangan yang jelas bahawa rakyat Malaysia ni mahu tidak mahu kita kena satukan. Kan? Kita kena perpaduan, terutama macam saya sebagai seorang guru, mantan guru. Kita tengok murid kita Melayu ke Cina ke India, walaupun saya sebut tadi peringkat awal bahawa kalau saya nak didik cikgu, saya nak pastikan orang Melayu ni minat pada matematik. Jangan takut dengan matematik, jangan takut dengan sains. Tapi pada waktu yang sama dengan murid-murid kita yang lain, kita akan ajar sama. Kita tak ada, saya tak ambil sikap, tak pilih bulu lah. Tak pilih ikut warna kulit ataupun warna rambut. Kita tak tengok tu. Jadi begitu juga dalam politik. Yang maknanya pendidikan, kalau kita nak, masa saya didik cikgu, saya nak didik murid untuk berjaya dan untuk mengelakkan dari sifat perkauman. Maka dalam politik juga saya nak mendidik rakyat supaya rakyat dapat melihat bahawa negara yang maju dia tidak ada sikap perkauman. Dia tak ada ekstremis agama ataupun pelampau agama ataupun yang serong tengok orang lain tak betul, dia saja yang betul. Itu konsep yang salah. Sebab tu kalau kita lihat, bila keluar daripada PAS, kita lihat kita dapat sokongan yang lebih baik. Sebab masa dalam PAS sebagai Pesuruhjaya, kita menang 4 je waktu tu. Lepas tu saya jadi Pesuruhjaya. Paling tinggi lah kita boleh paling pergi tinggi tu. kan waktu tu. Tapi bila kita dalam amanah, kita bersama dengan DAP dan keadilan, amanah dapat 9 kursi. Kita menang dalam pilihan raya 2018. 2 kali ganda. Maknanya naik. PAS waktu mula-mula lah, 2000 yang dia menang tu, menang 2004 sekarang. Yang dipanggil, ada orang sebut menang betina lah. Tapi kita kata Alhamdulillah menang betina tu akhirnya lahir 2 anak. 2008 dapat Maharani dan Sungai Abong. Dapat 2. Daripada 2 tu jadi 4. 2013 jadi 4. Dan bila kita tukar pada amanah, daripada 4 tu maknanya kita mewakili macam mewakili PAS lah. Kita dapat 9. Kan? Jadi maknanya tak mustahil. Kalau katakan pilihan raya ni, pilihan raya yang akan datang ni pilihan raya yang kata orang fair. Tak ada sekatan. Macam dulu 2022 Mac ada sekatan sebab COVID. Kan orang yang berada di luar negara tak boleh balik. Contohnya di Singapura tak boleh balik. Jadi sebab tu pengundi-pengundi yang keluar tu tak lebih daripada 60%. Tapi YB, kalau kita kata amanah ni dia boleh bawa naratif yang baru dan lebih diterima, tapi kita sama macam PAS, 1 kursi. Okey, itulah tu tadi macam mana? Tu cakap tadi tu. Sebab apa dapat 1 kursi? Kerana pengundi tak keluar. Kita tahu bahawa kita punya penyokong kita yang ramai menyokong kita ni, PH ni, yang berada di bandar. Di bandar maknanya sama ada non-Muslim ataupun orang yang ada pendidikan, orang yang nampak tentang perkara-perkara, tentang
mereka tidak bersetuju dengan rasuah, mereka tak suka dengan pendekatan orang yang menindas, dan ini merupakan orang yang celik tentang masa depan negara. Kita tahu, mereka tak suka kalau katakan pemimpin yang dipilih itu akhirnya membulut kekayaan sendiri, kan, membina kekayaan dia sendiri, sedangkan rakyat terbiar. Contohnya macam hari ni kalau kita tengok, saya berbanggalah bila kali pertama, kata orang bukan berbangga, teruja bila masuk dalam parlimen. Sebab saya tak pernah terfikir untuk jadi ahli parlimen, tak pernah terfikir adun ke. Memang tak ada cita-cita Abi. Cita-cita ada. Dah kalau dah terlibat Cita-cita ada, dah terlibat sebagai orang politik kan. Ada cita-cita tapi tak terfikir. Normal. Sampai ke tahap tu kan. Tak terfikirlah. Tapi bila masuk tu, perbahasan yang mula-mula Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa satu naratif ataupun satu ungkapan yang menjadi kata orang menjadi satu kata orang macam sengatan yang sangat berbisa pada pihak pemanggang. Iaitu menoktahkan miskin tegar. Bila dia sebut begitu, ramai pihak yang sebelah pemanggang kata, macam mana nak noktahkan kemiskinan? Tak ada, miskin mesti ada. Kita tak katakan noktahkan miskin. Kita noktahkan miskin tegar. Dia beza tu. Yelah, miskin dengan miskin tegar. Jadi kerajaan membantu bagaimana keluar daripada konsep miskin tegar. Inilah yang program-program yang kalau kita ingat antara program yang cuba dibawa khusus kepada dua ahli parlimen amanah. Iaitu Allahyarham Datuk Seri Salahuddin dan juga Saudara Mat Sabu. Datuk Seri Mat Sabu. Salahuddin arwahnya pegang KPDN. Maka dia merancang ada yang dipanggil jualan rahmah. Program-program rahmah. Okay. Manakala Datuk Seri Presiden yang berkaitan dengan keterjaminan makanan. Maknanya dua benda ni berkaitan langsung dengan perut. Berkaitan langsung dengan rakyat marhain. Bukan B40 lagi. Kan? Ni mungkin yang paling bawah lah. Itu yang sebab itu ada jualan rahmah. Peringkat awalnya diperuntukkan 200 juta. Sekarang ni dah jadi 400 juta. Semata-mata untuk membantu golongan yang tidak mampu beli, boleh beli. Kan? Kalau dulu contoh minyak masak. Minyak masak yang boleh siapa-siapa beli. Pasal jual kat kedai. Tapi bila dalam jualan rahmah, hanya orang yang ada IC. Orang luar bukan warga negara tak boleh beli. Bangla, Indon tak boleh. Bangla ke Indon ke Nepal lebih ke bersasar lah. Jadi bersasar. Nampak kaedah yang kita bawa. Dan program ini bukan baru tahun ini buat. Bukan bila dekat pilihan raya pun nak buat. Dan kita buat, kita tak pilih kasih. Kita beri pada semua rakyat yang memang B40. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok tentang bagaimana kerajaan daripada dulu sampai 2023 baru kerajaan Malaysia Madani berikan satu program khusus untuk pesara pencen, pesara tentera yang tidak berpencen. Sebulan 500. Yang sebelum ni tak pernah dibuat. Tak ada orang pandang lah. Tak ada orang pandang pun. Sedangkan orang ni pernah berjasa walaupun hanya 10 tahun. Kerana dia 10 tahun dia tak dapat pencen. Walaupun 10 tahun. Belum habis imat belum habis imat dia, perkhidmatan dia 20 tahun. Maksimal lah. Tapi kerajaan bagi. Jadi ini menunjukkan keprihatinan. Untuk maknanya tadi nak keluarkan rakyat kita yang duduk dalam miskin tegar. Jadi ini kalau kita tengok usaha kita. Tadi Baby sebut parlimen. Parlimen ni tak boleh tubuh itu tanpa kerajaan campuran, kerajaan paduan. Adanya UMNO, adanya barisan. Kenapa Johor tak buat Baby? Okey, baik. Kita tengok di sini inilah di antara kata orang wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Sesungguhnya perancangan Allah yang paling baik. Allah takdirkan. Pakatan Harapan menang 82. Barisan Nasional menang 30. Simple majority 1-2.
82 campur 30. Ngam-ngam satu. Satu, satu, satu dua. dua. Ngam-ngam soy. Ha, Pakai hidung. ngam soy tu orang kata. Saya tak pandai tu pula. Pakai hidung. Jadi benda ni ketentuan Allah. Orang semua dah berkempen. Diberikan berkempen. Kebetulan pada waktu tu pun dah lepas tebuat atap kan. Lepas tebuat atap. Tu yang nanti cerita tebuat atap lah. Okey. Jadi maknanya ngam-ngam tu jadi dengan sendirinya Sabah dan Sarawak bila tengok benda tu boleh berlaku, maka dia bersama. Sokong. Inilah yang dikatakan nikmat. Ataupun maknanya kebijaksanaan dua pihak. Satu Agong waktu tu, Agong waktu tu Sultan Tengku Pahang, Daulah. dan juga kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengambil peluang ataupun yang mengambil tanggungjawab. Yang kita kata bukan peluang lah, tanggungjawab dia. Dia nak melihat bahawa Malaysia ni perlu stabil politiknya. Dia nak melihat bahawa siapa saja boleh kerjasama. Agong minta peringkat awalnya sebab yang kedua terbanyak adalah PN. Selepas dia panggil Datuk Seri Anwar, dia panggil PN. Iaitu Media Mahyudin dan Presiden bukan Presiden YB lah. Dia panggil ni Datuk Seri Tan Sri. Dua-dua Tan Sri Mahyudin dan Tan Sri Abdul Hadi. Dia panggil dua-dua. Tapi bila keluar je dia tak nak, dia kata dia tolak. Jadi yang ingkar pada perintah ataupun titah Agong ni dua orang ni lah yang tak nak bersama dalam pembentukan kerajaan. Tapi bila dia jemput pula apa ni Datuk Seri Zahid Hamidi, Dr. Zahid Hamidi bincang dan bawa boleh terima. Jadi bila terima tu akhirnya Sabah dan Sarawak bersama. Sampai hari ini kalau kita lihat pembentukan kerajaan perpaduan yang dibawa nama kerajaan Madani ini membawa satu naratif yang sangat baik kepada taraf antara peringkat antarabangsa. Cumanya alasan bagi yang ada di Johor ni. Cumanya alasan di Johor ni dia dah berjalan dulu. Kan. Jadi yang baru menang ni nak bersama-bersamalah dia kata. Kan, yang kami ni dah jalan dulu. Tapi kami bolehlah juga bantu. Kan, bantu tapi kami tak bagi tempat. Kalau ibarat sebuah kapal, dia bagilah kita ni sebagai penyelamat. Dia berikan bot penyelamat. Bot penyelamat lah kecil tu. Yang kecil tu. Dia kita duduk dalam bot penyelamat. Ramai-ramai dalam tu, dia igit lah. Tak duduk dalam kapal tapi dia igit lah. Dia tolong lah bawa. Dia igit jugalah. Igit kan. Jadi kapal tu belayar lah. Bila tengah-tengah jalan belum sampai pun cukup penggalnya, dia rasa dah dia putuskan talinya. Jadi macam tu lah ibarat saya ibaratkan macam tu lah. Apa pun tak apalah. Dan kita ni orang politik, maknanya kita ada organisasi kita sendiri. Time waktu lah tengah awal-awal tu kan, macam nak tak nak je kan. Time tu PH YB sendiri sebagai pengurusi tak ada approach ke? Tak ada approach ke? Macam kita tengok macam kan dah molek dekat national. Kan kenapa tak dibawa naratif tu sama, kita berpujuk dia untuk sama-sama. Umpama kata orang saya pernah berhubung dengan individu-individu yang tertentu, tapi sikap ataupun jawapannya sangat saya simpan lagi lah. Jawapannya tu sangat tidak elok lah pada saya kan. Sebab bila jawapan tu tak elok maka saya pun diam je lah. Kan. Saya tak nak ibarat kata orang hidung tak mancung pipi di sorong. Tak apalah. Kan? Tapi Melaka boleh pula. Itu Melaka. Saya pun tak tahu lah. Mungkin Melaka berpandangan begini pada saya lah. Sebab Melaka ni pilihan raya umum November 2022 tu satu kerusi UMNO pun tak menang. BN tak menang kat situ. Satu kerusi pilihan raya umum, satu kerusi BN pun tak menang. Mana parlimen lah? Parlimen. Dia tak ada. Johor ni dia masih ada 9. Jadi dia anggap berat. Dia anggap dia kuat lah. Macam tu. Okay. PH 1.0. Esko kanan, Esko pendidikan, Esko igama lah. Orang Johor igama kan. Okay. Sekarang ni macam mana boleh percaya bersatu ni?
Masa tu okey jap. Sebelum tu. Dan masa tu Bersatu ni 8 Don menang. Kata perjanjian tu antara 3 parti PKR, Amanah dan Bersatu. Kalau siapa yang menang banyak dia akan jadi MB. Ya, betul. Okey. Tiba-tiba dia jadi MB. Dia pergi ambil colik 3 orang, dia jadi Apa dia cerita jadi. tu, Baby? Okey, tu cerita tu sebenarnya tak ramai orang tahu. Okey, satu. Yang kedua soalan Baby. Masa tu kenapa Baby setuju? Apa yang menyebabkan Baby setuju? Okey. Okey, pertama sekali lah masa sebelum pilihan raya, perjanjian tu di rumah Tan Sri Mahyudin lah. Betul. Okey. Disaksikan oleh Lim Kit Siang, Okey. mewakili DAP. Keadilan pada waktu tu Hasan Karim kalau tak silapnya, dan juga Mahyudin sendirilah. Memang kita berjanji, maknanya siapa yang 3 parti ni lah. Sebab DP kata dia tak akan ambil kedudukan Menteri Besar. Jadi dia kata serahkan pada 3 parti ni lah. Okey. Amanah, Keadilan dan juga Bersatu. Siapa yang paling banyak dapat, dia akan pegang jawatan tu lah. Cuma apabila berlaku rundingan, kita nampak bahawa ada perkara yang di luar daripada jangkaan kita, iaitu pihak yang pergi bertemu dengan pihak istana tu tanpa membawa lain-lain. Dia pergi seorang. Dia potong tang corner lah. Dia potong tang corner lah. Sepatutnya kita pergilah menghadap atas nama 3 parti kan, ataupun anak 3 tu. Itu satulah. Yang kedua, ada yang menyokong Bersatu untuk jadi untuk jadi MB dengan tambahan 3 orang yang dicuri lah daripada UMNO. Apa pun sebenarnya dia curi lah tu. Kata curi. Okay. Apa yang pada kami pula, kami merasakan bahawa bukan masa kami untuk bergaduh. Itulah kadang-kadang terlalu baik dalam politik ni pun masalah juga. Kenapa tak gaduh, Baby? Tertipu je kan. Kenapa tak gaduh? Tapi sebab kita ni beranggapan bahawa yang penting kita dapat bentuk kerajaan. Kita nak melihat pembentukan kerajaan. Kita ni ikhlas. Baiklah. Kita ni ikhlas. Amanah ni baik tu. Baik sangat, yang kita ikhlas, kita nak pastikan yang dah tumbang tu tumbang lah. UMNO dah tumbang, Barisan Nasional dah tumbang. Tercapai negara. Jadi kita dah berjaya dah. Niat kita nak menukar kerajaan. Nak tumbangkan dia tu. Dah berjaya kan. Jadi dah berjaya. Bila kita sampai kat situ, kita tak nak tunjukkan pada rakyat kita ni gelojoh nak duduk jawatan. Kita ni gelojoh kerana nakkan jawatan Menteri Besar ke. Walaupun asal perjanjian tu asal siapa perjanjian yang tu begitu. Tu untuk pengetahuan rakyat lah. Jadi sebab itu kita terimalah. Walaupun akhirnya bukan sekadar kita hanya dapat 2 esko je. Sebab kita lebih ramai, patutnya kita boleh dapat 3. Kan? 3 esko. Lepas tu dia kata tak boleh. Kalau nak 3, tak ada speaker. Dia suruh pilih 3 esko ataupun dengan 2 esko 1 speaker. Kan? Jadi esko dah tentulah wakil rakyat. Betul. Dia tak boleh datang daripada yang bukan wakil rakyat. Maka kami bincang, kami kata Suhaizan waktu tu sebagai naib ketua, naib pengurusi amanah yang dah lama terlibat. Maka saya cadangkan kepada pimpinan nasional, maka Suhaizan kena masuk sebagai speaker. Walaupun kita akan kurang seorang daripada esko. Jadi tak apalah. Jadi itu antaranya. Dan keputusan tu sebenarnya satu keputusan yang tepat. Sebab dia nak tambah strategi seorang lagi masuk. Kita dapat masukkan seorang lagi dalam barisan. Dan masuk saya tepat apa tu, maknanya bila kerajaan ini ditebuk atap. Itu dah cerita tu. Okey. Bila dia tebuk atap, dia tak boleh buang speaker. Dia tak berani nak buang speaker sebab apa? Dia takut kalau speaker nak dibuat undi tak percaya, takut dia yang sebelah sana nanti akan tak sokong. Tu kan. Bila sana tak sokong, dia malu lah. Dia malulah. Kalah pula undi dia kan. Tu. Jadi akhirnya yang untung Suhaizan lah. Wabi Suhaizan lah untung sampai pencen speaker lah dia. Yang aku tak dapat pencen esko. Tak tahu Johor ni punya.
Tapi yang menariknya bila saya duduk sebagai exco ni kali pertama lah. Sebelum ni orang PAS kan tak pernah nak jadi apa, Lepas. walaupun Tak terfikir. tak terfikir nak jadi Tapi ada kan. cita-cita. Cita-cita dia ada. Kan walaupun kita kaki tangan kerajaan tapi kita tak pernah duduk untuk pengurusan sebuah negeri Jadi bila saya duduk kat situ, antara perancangan pertamanya sebagai exco pendidikan lah, dan pada waktu exco agama mula-mula kan, saya telah merancang untuk meningkatkan kualiti pendidikan agama tu, sekolah agama Johor tu, untuk dipertingkatkan kelulusan sekolah khas dia tu, kelulusan dia tu Diiktiraf boleh lah. diiktiraf untuk masuk universiti. Oh. Itu perancangan saya lah. So sekarang dah boleh sama. Wallahualam, tak tahulah. Oh, maksudnya tak capai lagi lah. Dah ada tebuk atas. Oh, okey, maksudnya usaha dah buat tapi dah tak sempat. perancangan tu Tak dah tahu ada lah. orang sambung ke tak kan? Tak diteruskan lah. Sebab tu saya sebut tu. Tapi memang YB masuk bawa paper tu lah. Bawa dah ada. Dah Oh, dalam okey. perancangan dah. Dalam perancangan dah saya dah sebut dah. Maknanya kita nak bawa. Nak buat, nak tengok silibusnya. Yang silibus ni berkata, kalau katakan budak ni kelulusan apa keperluan di sekurang-kurangnya diploma di peringkat universiti lah. Kan? Sekurang-kurangnya di situ. Betul. Jadi kalau katakan dia boleh sampai situ, dia boleh masuk universiti. Daripada kalau ada diploma, dia boleh sambung ke degree. Degree. Itu antara perancangan. Yang kedua, saya merancang dalam sebagai exco pendidikan untuk tubuhkan Universiti Johor. Ya. Sebab apa, saya melihat Johor ni orangnya ramai. Ya, di Selangor ada Unicel kan. Kalau macam Selangor sini. ada, Pahang ada, Ha. Kelantan pun ada Universiti Kelantan, Aduh malu. Melaka pun ada Universiti Melaka, Alamak. Perlis pun ada Universiti Perlis. Yang 8 orang Johor Takkanlah sebesar-besar tak Johor ada yang besar-besar universiti. macam ni yang kata hebat ni. Tak ada pula universiti namanya Universiti Johor. Nah. Saya dah persembahkan pada apa ni Duli yang betul, Duli yang Mamlia Sultan Sultan Johor. Johor tu. Okey. Dan dia kata very good idea. Saya boleh sokong, saya tengok dulu dia kata. Maknanya dia bersedia menyokong kan. Cumanya Kena tebuk atap lah. Kena tebuk atap. Allah. Bila tebuk atap Tak diteruskan. dah tinggal lah, tak ada lah. Tak ada siapa nak bawa lah. Sebab kadang-kadang gini pada saya pandai mana pun, bukan pandai mana, hebat mana pun pemain bola kan, kalau nak mewakili Liverpool ke macam Salah, belum ada lagi rakyat Malaysia. Betul? Hebat mana pun penyanyi kita, yang hebat pun hanya boleh menyanyi di England ni, baru seorang ataupun dua orang je. Jadi penyanyi hebat lah. Tapi bagi orang yang cerdik, yang boleh belajar, beribu-ribu, rasanya ratus ribu yang pergi ke luar negara belajar. Dan Kenapa kita tak tubuhkan universiti kita atas nama Universiti Johor untuk didik bangsa kita sendiri? Kalau jadi tu Kan? bagus tu. Sebab apa? Itu antara benda yang saya nampak lah. Kan? Maknanya dah tentu kita dapat jimatkan bajet pada waktu itulah. Sebab masih ada liantas ke luar negara kan. Pada waktu yang sama, kalau kita tengok hari ni, Universiti Newcastle ada kat Malaysia, Universiti itulah universiti ni berada di Malaysia. Dulunya kita pergi ke sana. Sekarang ni dia datang sini. buka kat sini. Buka cawangan. Buka cawangan kat sini. Kenapa kita tak buka sendiri? Yalah. Ini bendanya. Jadi maknanya kualiti pendidikan tu boleh dibangunkan untuk membangunkan bangsa sebenarnya. Dengan pendidikan tu, bangsa tu juga akan boleh maju ke depan. Kita tengok, sebab saya kebetulan dapat menemankan naruh history yang kedua, belajar di PhD di Scotland. Aberdeen. Universiti Aberdeen tu ditubuhkan pada 1499. Wih, lama. Namanya. 1499. Zaman Melaka. Kan? 1499. Melaka di tahun 1511. 1511 kan. Maknanya universiti itu ditubuhkan selepas kemenangan di Sepanyol. Di Sepanyol lah. Kan? Dan dia buat belajarnya tentang maritim, perkapalan. Kapalan. Itu menjadi jurutera lah kan. Sebab dia lepas tu lagi menjajah. Maknanya dengan ilmu tadi sebenarnya kita boleh menjajah. Sama juga hari ni. Dengan ilmu tu sebenarnya kita boleh jadi satu bangsa yang kuat, satu bangsa yang boleh memimpin
memimpin dunia. Bukannya Ataupun Malaysia je disegani, kan, di mata dunia kan. Di mata dunia. Semua tempat dah boleh buktikan. Boleh kata bukti. Sebab tu daripada dululah tu bila saya tengok tu saya kata jadi idea tu kita kena tubuhkan universiti kita atas nama kita kan, maknanya kita boleh lahirkan cerdik pandai daripada situ kan. Dia cerdik pandai ni bukan mesti bidang saja kan, apa-apa bidang lah kan. Dia sebab Sekarang itu, AI pula kan. AI dan sebagainya macam-macam lah. AI ni ada kena-mengena dengan Anwar Ibrahim ke AI? Anwar Ibrahim. Okey Babi. Okey. Baru-baru ni convention. Ya. Kenapa garang sangat? Allah. Apa garang sangat? Dia bukan garang. Semangat semangat. Dia bila Melaka dah cakap, Negeri Sembilan pun dah sebut kan. Negeri Sembilan pun sebut kapal yang kena tebuk. Oh ya, apa ni wakil-wakil Wakil-wakil benda negeri-negeri Melaka, dah sebut kan. Jadi kita ni Johor ni kapal, kita hanya duduk dalam kapal penyelamat yang telah dipotong talinya kan. Jadi kalau kita dah dipotong talinya, takkan kita nak duduk diam aja. Maknanya kita sedar bahawa kita ada kebolehan. Kita ada kemampuan. Tuan rumah pula tu. Dan kita tuan rumah. Dan kemampuan yang sebenarnya rakyat Johor ni pernah buat perubahan. 2018. Rakyat Johor pernah merasakan bahawa pentadbiran selain daripada Barisan Nasional. Dia pernah nampak. Cuma berlaku tebuk atap. Ya. Dan hari ini kalau kita lihat di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menerajui negara kita dalam keadaan yang tak cukup, kata orang tak cukup sokongan sebenarnya. Betul? Yang mesti pada awal tadi kita sebut kan. Tapi akhirnya dia menjadi satu mencapai satu pencapaian yang sangat baik dari segi ekonomi. Ekonomi maknanya keuangan, currency kita tu bila ditukar hari ni jauh ke depan, maknanya kukuh. Ya, dulu 4.4 ringgit 1 dolar, betul? 4.7 dah kat dah. 4.8 okey. 4.7 Sekarang dah. 3.95. Ringgit mengukuh Mana lah. ekonomi kita makin mantap. Kan? Itu satu. Kenapa benda tu? Kerana susuk yang memimpin. Mana di bawah Pakatan Harapan yang menerajuinya. Maknanya penting juga pemimpin ni kena Memang orang luar percaya kan? Sebab orang luar boleh percaya, orang luar yakin sebab kestabilan politik. Bila kestabilan politik itu diasaskan atas keikhlasan, atas keyakinan dan kepercayaan bersama. Kenapa di Johor tak begitu? Jangan dia merasakan bahawa dia menang dulu 40, dia rasa dia sebenarnya dia dalam pilihan raya November 2022 tu resultnya berbeza. Parlimen. Bila pilihan raya umum okey. berbeza keputusan untuk peringkat DUN sebenarnya. Maknanya kalau PRU hari itu Serentak. peratusan keluar undi 70%. 75%. 75%. 75%. Okey, 75% tu membuatkan UMNO kalah masa tu. Kalau katakan dia tengok untuk ambil demografi dia kalau pecah pada DUN tu kalah. kalah. Dan tunjuk tengok pada kehadiran parlimen lah. Daripada 26 parlimen kan, Pakatan menang 14. Campur dengan 3 lagi 2 PN, satu muda. 17. Maknanya Barisan Nasional menang 9 aja. Itu gambaran sebenarlah rakyat Malaysia punya. Maksud YB nak kata UMNO kat Johor tak kuat? Bukan masalah tak kuat, dia kuat. Tapi penyokongnya tak ramai. Okey. Maknanya Faham tak? Maknanya UMNO kuat hakikat. tapi penyokong tak ramai macam mana? Dia kuat lah, nampak kuat lah. Tapi penyokong kepada dia tak ramai. Okey, maknanya 2022 tu bukan ukuran sebenar penyokong UMNO. Bukan sebenar penyokong rakyat Johor ni. Betul? Okey, Sebab dia gini, 50% betul. kita ambil ginilah, tu berdasarkan dululah. Berdasarkan dulu cuma maksud saya gini kalau katakan penyokong 2022 Mac dengan November 2022 tahun yang sama, tahun sama, bulan yang berbeza, Faham? di mana awal Mac tu rakyat Malaysia tak boleh kempen. tak boleh berkempen Okey. sebab COVID. Tak berani nak keluar sebab COVID. Okay. Tak boleh balik sebab berada di luar negara. Ya. Okay. Semua halangan tu. Betul, banyak. Kan?
Yang boleh keluar ni yang duduk kat kampung lah. Yang mudah keluar kan. Yang bekerja di Kuala Lumpur, yang bekerja di Ipoh, yang bekerja di Seremban, yang bekerja di Singapura memang dah tak boleh balik lah. Jadi itu bendanya tu kan. Jadi dengan akhirnya tak ramai yang keluar. Paling tinggi pun 57%. Yang paling tinggi keluar mengundi. Tapi bila pilihan raya umum sampai 75%, itu yang keputusannya Berbeza. fair lah, boleh dikira adil. Sebab apa? Dapat satu sudut, kita nakkan kepimpinan negara ni mendapat mandat daripada rakyat yang ramai lah. Baru nampak keputusan tu kan. Dan kita mengharapkan maknanya yang akan memilih nanti adalah mereka yang boleh melihat bagaimana kehebatan ataupun kepimpinan di perangkat federal itu yang menyebabkan negara kita ni stabil. Menyebabkan pelabur-pelabur datang melabur ke negara kita. Menyebabkan masyarakat antarabangsa yakin dengan kepimpinan Malaysia. Kan? Jadi itu antara punca ekonomi kita, bukan sahaja di peringkat nasional ataupun federal, tetapi juga imbasnya juga ataupun dia punya tempiasnya juga dapat ke negeri Johor. Okey Wabi, tadi ada poin yang menarik sikit. Sebab bila kita tengok perbandingan tu kan, Wabi pergi pada perbandingan. Maksudnya dalam keadaan COVID, walaupun sikit undi yang keluar, BN menang. Tapi bila PRU, undi banyak, baru kita menang. Bukankah itu menunjukkan kekuatan kita ni, kita lah kuat kita, Pakatan Harapan, dia tidak ada kekuatan undi teras dia. Dia bergantung kepada undi umum atas pagar untuk keluar mengundi dan memberi undi simpati. Saya guna undi simpati lah sebab dia mengundi kita. Tapi BN, dia ada kekuatan teras tu, Wabi. Saya nak minta pandangan. Sebab benda ni dia akan memberikan gambaran macam mana pilihan raya negeri akan datang. Okey, kita tak nafikan. Tu yang saya sebut tadi, dia ada kekuatan di situ. Okey. Undi teras, maknanya yang duduk di kampung. Salah seorang macam Ayah YB ya. Undi putih dia, undi putih dia. Di kampung. Manakala kita ni banyaknya duduk di bandar. Sebab tu kalau kita tengok kawasan-kawasan marginal, kawasan yang majoriti non-Malay ataupun 50-50 ataupun 60% Malay, non-Malay about 35%. Tu yang peluang kita ada. Sebab apa? Mereka ni orang yang lebih terbuka. Baik. Termasuk maknanya Melayu bandar lah. Tidak Melayu bertuan lah. Dia orang yang Free ya. bebas. Dia boleh melihat benda-benda yang tentang, pertama sekali tentang kata orang tata kelola yang baik. Pemimpin yang tidak rasuah, pemimpin yang tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak betul lah, tak elok. Jadi benda ni masyarakat bandar yang nampak. Orang bandar, orang yang ada pendedahan lah, yang boleh melihat benda-benda macam tu. Dan di kampung-kampung mungkin tak perasan. Jadi ini antara sebab kalau kita lihat, bila orang di bandar ni tak keluar mengundi. Orang bandar ni yang bekerja di luar, dia tak balik. Itu antara punca dia lah. Dan apabila pilihan raya umum, dia orang balik kan. Dia orang balik dan sebagainya. Sebab waktu Singapura pun dah terbuka, dah tak ada halangan. Itu yang kita boleh dapat undi tu. Bukan kita katakan kita tidak ada kekuatan. Kekuatan kita bergantung kepada orang yang kata orang dia lebih dia bukan duduk setempat lah. Kan? Walaupun dia duduk di bandar tapi bekerjanya tempat lain. Dia pengundi luar lah. Boleh dianggap pengundi luar ataupun pengundi yang duduk kat situ tapi masa COVID dia tak nak keluar. Dia takut lah. Takut. Okey, Kan? jap Abi. Macam adakah UMNO ni dia soalan lah kan? Adakah UMNO ni dia tahu benda tu jadi dia buat masa tu? Dah akhirnya dia menang besar. Dia berdasarkan pada Melaka. Sebelum Melaka berdasarkan kepada Sabah. Indikator dia macam itu. Dia Sabah. Dia ada simulasi dia. Dia formula Sabah, dia di lepas tu situ. Melaka, lepas tu Johor boleh buat. Johor dengan alasan dia kata apa, sebab speakernya tu yang saya sebut tadi tu. Okey. Kan? Tak stabil lah kononnya kerajaan jadi dia. soalan lebih penting kat sini adalah macam mana YB sebagai pengurusi PH
yang kata nak kuburkan UMNO, nak bawa dalam pilihan akan datang untuk pastikan Pakatan Harapan menang. Saya nak tahu kat situ dan macam mana kita nak pastikan dia punya obor tu sentiasa menyala. Ya, ni soalan panas ni. Bayu tanding tak? Itu jangan tanya dulu lah. Sampai keluar lah kan. Dia gini, okay. istilah yang saya sebut, saya kata saya bukan cakap kuburkan tak. Saya cakap kebumikan kali kedua. Okey, saya rephrase lah. Kebumi. Kebumi kali kedua tu maksudnya kita berikan peringatan. Okey. Kan. Di peringkat federal kita boleh kawan. Okey. Kan. Di peringkat federal kita bagikan ruang yang sama lah. Walaupun PH ada 82 kursi. Kan. Barisan Nasional ada 30 lah. Okay. Kita bagi yang katakan agak baik lah dengan yalah, timbalan dia, menterinya, timbalan Perdana Menteri timbalan dia menteri dan sebagainya kan. Tapi kenapa di Johor kita tak nak begitu? Kan sampai masa kita anggap ini bukan kawan. Sampai masa kita anggap ini lawan kita. Walaupun di peringkat awalnya pun memang kita tahu dah, kita sedar. Kan dia tak beri apa-apa pun, melainkan apa ni yang diberi tu, contohnya yang diberi pada peruntukan adun. Tu kalau dia tak bagi lagi teruk lah. Sebab di peringkat federal kita bagi semua yang dianggap bersama kerajaan Madani. Tapi di sini lately pun dia tak bagi. Jamuan tahun baru Cina dia tak bagi, jamuan hari raya dia tak bagi pada Pakatan Harapan dah untuk tahun ni. Tahun sebelumnya ada? Tahun sebelum tu dia bagi. Dia dah sekat lah. Maknanya dia dah sekat dah. Okay. Kan? Maknanya sedangkan kita di peringkat federal ni kita berkawan. Itu yang dia katakan tadi, macam kita lah. Kita ni bersangka baik pada semua kawan-kawan. Baik sangat. Baik sangat tu kan. Jadi bila dia buat kat kita begitu, macam mana hati kita tak luka? Ya. Kan? Itu yang saya kata, ungkapan yang saya kata tak jujur lah. Kita boleh kalau kata rakyat melihat kejujuran kita, kealasan kita dalam berkawan untuk mentadbirkan negara, untuk menstabilkan politik, untuk menjadikan negara ini lebih aman, kan? Maknanya sepatutnya bersamalah. Tapi kenapa dia buat begitu? Bila dia buat begitu, hati yang terluka ni terpancurlah perkataan. Jangan kamu anggap kita tak boleh kebumikan kamu untuk kali kedua. Sebab rakyat ni yang buat pilihan. Dan rakyat melihat bagaimana usaha di peringkat federal yang membantu negeri Johor, kan bukan sedikit bantuan ataupun pembangunan yang dia salurkan. Ambil contoh yang paling mudah untuk rakyat Johor boleh tengok, highway itu sajalah. Kan dilebarkan daripada Senai sampai ke Separenggam. Kan macam mana sesaknya. Kalau tak dilebarkan, dan berapa kos untuk sepanjang tu. Kan lebih daripada berapa juta tu, ratus juta ataupun bilion. Okey, jadi benda tu sebenarnya pada saya dia dah bersambut. Yang YB punya ucapan tu sebenarnya dia dah sambut awal. Dengan tindakan UMNO tu sendiri dah line up, dah nyatakan pendirian. ON sendiri pun dah nyatakan pendirian, memang nak bertanding semua. Maksudnya memang dah isytihar perang tu YB. Jadi sekarang ni perkara paling penting sekali, apa yang pengurusi PH nak sampaikan kepada ground untuk pastikan battle tu berlaku. Iyalah. Dia pertama sekali pada saya lah. Bila dia dah kata orang macam mana cakap saya ni peribahasa ni tak berapa pandai lah. Kata orang kalau dia cikgu matematik, bukan cikgu Melayu. Dia dah kata orang apa, dah jual. Kita beli. Kalau dia dah menjual, kita belilah. Ibarat macam tu. Kalau katakan dia dah jual, kan, takkan kita tak beli. Gendang dah dipalu. Bila gendang tu dah dipalu, sedangkan kita nak berkonvensi 17, diumumkan pula 16. Dan diumumkan tu dalam keadaan macam dia rasakan bahawa tak payahlah buat himpunan, kita akan lawan, kita akan boleh menang. Jadi tak apalah, kan. Jadi pada saya yang sebenarnya saya ungkapkan begitu, bahawa beri peringatan. Kan, maknanya kita ni sebenarnya daripada satu kumpulan, tapi bila kamu dah buat begitu, ingat satu masa dulu kita bukan sesiapa. Kita bukan keluarga memerintah. Maknanya kita bukan orang yang pernah memerintah pada waktu itu, 2018.
tapi kita boleh menang. Sebab apa? Rakyat melihat dari segi kepimpinan, mereka melihat dari segi kesungguhan, dan mereka melihat bahawa yang nak mentadbir ni orang yang nampak kejujurannya atau bendanya. Sebab tu mereka beri kepercayaan, kan? Dan bila kita diberikan kepercayaan, dikhianati oleh Mahyudin dan kawan-kawan Azmin. Kawan Azmin. Kawan Azmin lah. Azmin dan kawan-kawannya. Oh, Chong Fak Hu je tu. Kan? Azmin, Mahyudin disokong pula oleh yang Tebuk Atap, kan? Jadi maknanya pengalaman Tebuk Atap ni bukan baru sekali lah. Betul. Baru ni pun Presiden PAS menyebut bahawa dia sangat kecewa dengan Bersatu yang tarik balik SD yang patutnya menyokong untuk UMNO Negeri Sembilan jadi Menteri Besar. Jadi kalau benda ni masih berlaku lagi lah, maknanya nak Tebuk Atap walaupun dalam keadaan berkawan, kalau masih lagi merasakan bahawa pilihan secara begitu yang nak dibuat, mana rakyat boleh melihatlah sifat pemimpin-pemimpin dalam parti politik yang bersungguh untuk yang setia dengan kawan. Rakyat boleh melihat dari segi walaupun mungkin kita tak dapat menonjolkan kepimpinan yang hebat waktu ni di Johor, tapi insya-Allah saya yakin dan percaya kalau rakyat berikan kepercayaan kepada Pakatan Harapan, kita akan buat yang terbaik. Sebab kita pernah mentadbir di Johor dan kita cuba berusaha nak buat yang baik hari itu. Langkah-langkah yang kita dah buat pun dah ada. Sebagai contoh, di bawah perumahan, dulu ada dipanggil kota memperkasakan KMK KMK, kan? Kota menegakkan kerajaan. Kita batalkan. Sebab tak adil lah. Tak adil. Sebab peruntukan itu, kota itu untuk orang yang kroni, orang yang terlibat dengan politik. Tapi kita buang. Kita berikan kepada orang-orang tertentu. Antaranya keluarga yang kurang berada, ataupun kepada OKU. Masih ingat sebab kita ESCO, kita bincang benda tu. Kita buang benda ni. Kita tak nak. Kalau tak nanti, sedangkan kita orang politik juga. Kan? Tapi kenapa kita buang? Kerana kita merasakan bahawa keadilan kepada rakyat yang sewajarnya dapat, bukan kepada kroni. Betul. Itu yang penting pada kita lah. Okay, YB. Last untuk politik. Soalan. Boleh menang? Dia menang kalah ni Jentera dah siap dah? berkaitan dengan sokongan dan juga maklumat rakan. Maklumat yang sampai kepada rakyat. Hari ini saya telah dalam mesyuarat di peringkat parti, saya telah mengarahkan, memintalah yang berkaitan dengan media, kempen media ni kepada rakyat supaya dapat menyampaikan maklumat kerajaan madani yang berikan kepada rakyat, contohnya SARA, duit bantuan pelajar. Dia tak kumpul orang-orang tertentu untuk sampaikan. Kita tak nak nyusahkan rakyat berkumpul, tapi kita terus masukkan dalam akaun dia. Jadi rakyat kena sedar, Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah beri daripada awal kita memerintah. Termasuk tadi yang saya kata, bantuan rahmah. Bantuan rahmah atau jualan rahmah. Kita dah beri dah. Lebih awal lagi. Bahkan sampai kepada peringkat kalau kita tengok dari segi kesihatannya pun ada, pelajarnya pun ada. Ini benda-benda yang kita beri walaupun rakyat kadang-kadang tak perasan. Seolah-olahnya macam pihak sini je yang bagi. Orang Johor je yang bagi, kan. Macam federal tak bagi, sedangkan federal bagi lagi banyak untuk rakyat. Jadi maksudnya boleh menang, insya-Allah. Sebab semua kemenangan tu datang daripada usaha. Apa yang rakyat nampak. Sinak tu. Maknanya rakyat nampak tak? Usaha kerajaan federal itu lebih besar daripada apa yang diusahakan di peringkat Johor. Sebab tanpa kerjasama antara federal dengan Johor, Johor tak boleh berkembang
jauh. Maksudnya strateginya kena pastikan orang nampak. Nampak satu. Yang keduanya, kena ingat, kalau katakan pada saya lah, sebagai orang Johor, bangsa Johor. Maknanya kalau katakan kerajaan Johor dan kerajaan federal tu selari, Okey. itu kan lebih baik. Buat Berdua masa ni lebih baik. Lebih Berdua baik. lebih baik. Macam masa 2018 lah. Okey. Macam sebelum tu lah. Kan? Jadi ini antara benda yang kita nak bawakan kepada rakyat, bahawa kita juga boleh memimpin. Okey. Pakatan Harapan juga boleh memimpin. Dan pernah memimpin. Di Johor. Cuma kita dihianati oleh kawan sendiri. Okay. Hari ni macam kawan yang tak berkawan. Wallahualam. Okey. Baby, kita last tanya soalan santai sikit. Minat lagu apa? Wah. Kalau lagu Boleh menyanyi Abi? nyanyi tak pandai. Okey. Tapi kalau lagu Indonesia Belori. Brori Marantika. Marantika. Oh, sedap tu. Dia kalau Malaysia, Kalau artis Malaysia, kalau Singapura Ramli Sarip. Ramli Sarip. Dia suka lagu-lagu Lagu apa yang Abi suka? ketuhanan tuan. Ketuhanan. Ketuhanan lah. Tak ada spesifik lagu lah. Tak spesifik lah. Okey. Kalau Malaysia ni, kalau dulu-dulu masa budak-budak, Ahmad Jaiz. Ahmad Jaiz. Ahmad Jaiz. Top juga Ahmad Jaiz kat Muat. Boleh tak? Kalau nyanyi apa ni, kalau raya kan nyanyi Raya Ahmad Jaiz. lagu tu. Ataupun siapa ni yang country punya lagu ni, kalau ni M. Nasir. M. Nasir. Atau antara lagu yang sebab saya minat dia punya Apa yang Abi music suka? Oh, muzik. dan juga dia punya seni kata. Meaning lah, meaning. Dia cikgu, dia mesti tengok. Seni kata dia tu kan. Okey, satu filem yang Haji tengok sampai sekarang Haji ingat filem. Filem ni banyak juga, filem cowboy yang selalu tengok kan. Okey, Cowboy, the best. Antara Clint Eastwood dan Charles Bronson. Charles Bronson lah. Charles Bronson Once saya upon a time in Europe, one of in the West tu. Tu Charles Bronson. Charles Bronson Clint Eastwood pun okey. Ramai saya tanya Clint Eastwood. Tapi YB Charles Bronson Charles Bronson. Okey, YB. Terima kasih kerana sudi hadir di studio kita malam ini. Okey, untuk episod kedua nantikan siapakah hostnya. Okey. Stay tune. Apa khabar? Khabar baik. Okay.